In 3, in 2, in 1. Let's go! Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Novex FM menyinari Ramadanmu. Layan je. Mantap! Sesi Tadabbur Ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Naufaladdin, di sesi Tadabbur Al-Quran episod 2. Jadi pada hari ini kami akan mentadabburkan surah At-Taubah ayat 40. Mari kita dengarkan. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, jika kamu tidak menolongnya, yakni Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya daripada Mekah, sedangkan dia salah seorang daripada dua orang ketika kedua-duanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, yakni Muhammad, dan membantu dengan bala tentera malaikat-malaikat yang tidak dapat dilihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itu maha tinggi, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Baiklah, jadi daripada apa yang kita boleh ambil daripada ayat ni, mula-mula sekali, mengapakah ayat ni diturunkan? Asbab ayat ni diturunkan adalah kerana ketika itu orang kafir bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad. Jadi Allah menurunkan wahyu dengan beritahu kepada Nabi Muhammad bahawa orang kafir ingin membunuh Nabi. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi memanggil Abu Bakar, iaitu sahabatnya, untuk menemaninya berhijrah ke Madinah supaya dapat perlindungan daripada dibunuh oleh orang kafir. Jadi dalam perjalanan dia ke Madinah tu, jadi Rasulullah ni bersorok, maksudnya bersembunyi lah. Dia bersembunyi di Gua Hira. Ni ketika dia bersembunyi tu, perasaan Abu Bakar berasa sangat takut jika mereka dijumpai oleh orang-orang kafir. Jadi Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama-sama kita, janganlah bersedih. La tahzan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi daripada sepotong ayat yang dibaca tu, apa yang kita boleh ambil? La tahzan innallaha ma'ana. Jadi apabila Nabi berkata kepada Abu Bakar, dan kemudian Abu Bakar berasa tenang dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi apa yang kita boleh dapat dekat sini? Ketenangan. Jadi apa yang dikatakan ketenangan ni, kita boleh tengok betapa tingginya nilai ketenangan. Ketenangan ni adalah antara nikmat yang paling besar Allah SWT boleh bagi kepada kita. Bila kita bertenang, kita punya fikiran akan jadi lebih lapang, kita tak kelam kabut lah, kita tak huru-hara, kita tenang je. Andai kata kalau kita, contohlah kita handle satu problem kan, lepas tu kita tak bertenang, kita macam asyik gelabah je, risau benda tu benda ni kan, ada banyak masalah. Bila korang tak bertenang, korang punya fikiran akan jadi cetek, tak tahu macam mana nak cari jalan penyelesaian, dia jadi susah, dan korang akan jadi huru-hara lah, asyik macam nak marah orang je kalau tak ikut cakap kau, macam tu lah. Yang kedua, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita berharap. La tahzan innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Jadi apa yang dah dimaksudkan, kita hanya perlu berharap kepada Allah SWT sahaja. Kita boleh berharap kepada makhluk, contohnya apa? Orang lah kan, siapa lagi? Jadi antara orang yang kita harap adalah family kita, bestie kita, betul tak? Jadi kita kena tinggikan lagi harapan kita kepada Allah berbanding pada makhluk. Korang kena ingat, even bestie kita sendiri pun boleh kianat kita, boleh macam-macam lah, jadi boleh kianat lah. Jadi anda nak terapkan dua konsep. Yang pertama, orang ni kita boleh percaya tapi tak boleh harap. Yang kedua, orang ni kita boleh harap tapi tak boleh percaya. First, apa tu kita boleh percaya tapi tak boleh harap? Siapa orang yang kita percaya? Contohnya kita percaya family kita, bestie kita, kawan-kawan kita kan, tapi tak boleh harap. Bukanlah tak boleh harap, maksudnya boleh harap, tapi kita kena dia macam kalau kita nak suruh buat satu kerja tu,
kita tak boleh harap sepenuhnya. Contohlah, korang ada adik kan. Adik korang tu, kalau nak suruh dia buat kerja rumah, dia buat betul-betul tak? Tak pasti lagi kan. Itulah maksud dia. Okay, yang kedua pula, orang ni kita boleh harap, tapi kita tak boleh percaya. Macam mana tu? Okay, contohlah kalau kita adalah bukan pekerja, kita adalah ketua satu syarikat, satu company. Jadi kita ada pekerja, betul tak? Jadi pekerja kita tu kita boleh harap. Sebab apa? Kalau tak boleh harap, tak ada gaji lah kan. Jadi so kita boleh harap tapi tak boleh percaya. Bukan tak boleh percaya, boleh percaya, tapi kena berhati-hati. Okay, contohnya pekerja kita berikan satu amanah, kita bagi dia pegang duit. Kita tak boleh percaya dia 100%. Kita kena bagi langkah berjaga-jaga lah, supaya kita tak kena balik pada diri kita perkara yang buruk. Jadi itu saja untuk ayat surah Taubah ayat 40. Jadi anda harap apa yang disampaikan dapat menjadi teladan dan pengajaran untuk korang. Akhir kata daripada saya, Naufal Ad-Din, ilmu diberi, muhasabahlah diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi Peel the Strawberry Skin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot seterusnya Peel the Strawberry Skin. Iaitu kita akan mendengar membaca curhat anda di Google Form yang telah disediakan. Bersama saya hari ini adalah Afan, Aufa dan saya Naim. Jadi kita akan baca curhat yang pertama, iaitu even listener need their own listener. Jadi macam mana tu Afan? Okay, dia sebenarnya dia macam dalam curhat ni untuk kita sebenarnya nak bagi tahu pasal untuk kita tak pentingkan diri. Sebab listener ni dia adalah orang yang mendengar apa kita cakap. Contoh macam saya cakap sekarang ni, bukan bila tadi Naim cakap, bukan sekadar Naim je nanti yang akan cakap. Kami semua kena tu. Tapi kami ni yang mendengar ni pun kena bercakap juga untuk express diri kami. Supaya apa? Supaya silaturahim tu kuat. Tak adalah ada yang emosi dalam keadaan repoh. Sebab tak ada siapa yang nak dengar masalah diorang. Sebab orang yang bermasalah ni, kebanyakan diorang ni, diorang hanya perlukan pendengar sahaja. Sebab itulah ada macam therapy session untuk diorang bagi tahu masalah-masalah diorang terhadap tu lah orang yang profesional. Okay, itu pandangan saya lah. Aufa rasa macam mana? Okay, untuk pandangan saya lah kan, macam listener ni, your own listener. Kenapa kena ada juga listener sendiri? Sebab kadang bila kita dengar je, so kita akan rasa juga apa problem yang bila kita dengar tu. So macam bila kita rasa problem tu, kita tak boleh nak express ke orang lain pula, sebab kita tak ada listener kita. So bila macam tu, kita kena ada listener kita juga. Okay. So untuk orang ni, harapnya kalau ada masalah untuk tak jumpa orang listener tu, bolehlah try cari-cari macam boleh cari juga kaunselor. Okay. Dia tak semestinya rakan kita untuk mendengar. So apa, boleh je. Yes. Okay. Jadi kita ke curhat seterusnya. Okay, curhat seterusnya daripada seseorang yang bernama Alif Bata, ya. Okay, jadi curhat dia, aku rasa aku ada dua side. First yang taat dekat agama, side lagi satu pula sebaliknya. Tapi diri aku makin dibelenggu dengan side lagi satu tu. Doakan semoga aku tak terpesong. First of all, amin lah. Itu doakan supaya aku tak terpesong. Harap walaupun nak terpesong tu, doakan supaya tak terpesong lah, InsyaAllah. Betul. Okay, mari kita tengok ya. Okay, dia ni sebenarnya adalah perkara yang normal. Okay, bukan anda seorang sahaja yang menghadapi masalah-masalah ni. Sebab masalah-masalah yang seperti masalah agama sebenarnya, ada orang pernah rasa benda ni dan ahli agama pernah menghujah benda ni. Okay, so dia kata dia ada yang side taat dengan agama, ada satu yang tak. Okay, yang tak tu sebenarnya bila kita tengok balik, kita ni, perangai teruk kita ni taklah teruk sangat pun. Perangai-perangai budak sekitar ni baik, tak teruk sangat pun. Okay, so untuk yang untuk benda ni kita kena istiqomah. Kita jangan buat something tu dalam keadaan yang macam buat banyak-banyak tapi tak istiqomah. Maksudnya macam sehari kau buat, kalau boleh kau buat sunat sepanjang hari, tapi esoknya dah tak buat, tak boleh juga. Tinggal sebulan. Dia macam lebih baik 30 saat berzikir daripada kita
30 minit berzikir tapi 1 bulan tu buat. Istighfar 10 hari. Sebulan sekali maknanya. 30 minit tu sebulan sekali. Baguslah 30 minit sebulan buat kan. Setiap hari buat. Okey. Naim ada tak? Macam untuk orang macam ni kan, sebenarnya kalau kan kita ada side macam ni, memang ramai orang ada, memang semua orang perasan dia orang mesti ada side yang dia orang, ya Allah, apa, beragama semua tu kan, alim semua. Satu side memang jahanam lah boleh kata kan. Even imam-imam dengan tu pun diorang pernah rasakan perasaan ni. Mungkin ustazah pun ada pernah rasa. Tapi untuk benda macam ni, Islam kata bahawa kita kena jagalah aib kita. Jangan kita memberitahu dosa kita sendiri. Menyebar-nyebarkan aib. Sekarang kan zaman fitnah, zaman dajjal. So kita kenalah hati-hati sekarang. Aib tu kena hati-hatilah sebab takut tiba-tiba kan bila dah sampai masa dia terpusing pula cerita tu. Sekarang zaman fitnah. Okay, so ada siapa lagi nak bagi? Okay lah, pesanan aku terhadap orang ni, sebabkan kau ada 2 side, satu agama yang tak agama tu, kau istiqomahkan dulu. Kau istiqomahkan agama tu dulu. Maybe after kau istiqomah tu baru kau rasa, InsyaAllah kau akan rasa kau akan rasa okey lah, tak adalah kau akan terpesong. Baguslah juga kan kita bila terasa diri terhina. Betul. Macam kita rendah diri kepada Allah sebenarnya. Baguslah jenis sedar. Baguslah sedar daripada orang tak sedar tu. So bulan puasa ni, bulan Ramadan ni kita banyak-banyakkan amal ibadah kita. Yes. Tapi jangan waktu puasa je rasa macam ni kan. Istiqomah sampai mati. Lepas puasa tiba-tiba dah tak ada juga kan. Okay, saya rasa itu sahaja. Jadi kalau anda nak hantar curhat anda, boleh pergi ke Google Form yang sudah sediakan. Jadi dengan itu, terima kasih kerana mendengar. Bye. Sesi Double Trouble on Air. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke segmen kami yang seterusnya, iaitu Double Trouble on Air. Jadi pada hari ini, kami akan terjah mana-mana individu berdekatan untuk tanya beberapa soalan tentang Ramadan. Jadi, mari kita cari. Nampaknya kita dah nampak satu sekelompok yang terjah. Hai, Assalamualaikum. Boleh tak kita nak terjah soalan berapa? Boleh ya? Okey, tak apa, jangan risau, soalan ni senang je. Kita bagi. Okey. Jadi soalan yang pertama kami akan bagikan iaitu, siapa nak jawab dulu? Okey, silakan. So sepanjang Ramadan ni, sepanjang hampir 16 lah kita berpuasa 16 tahun ni, apa pengalaman paling mencabar yang Syed pernah rasa sepanjang Syed berpuasa ni? Cuba cerita. So korang dengar staff ni, dengar okay, paling sabar. Sabar, saya jangan betul. Malu. Bila benda yang paling sabar, yang mesti ada pengajaran juga. Betul. Pengajaran dia mesti dah akhir-akhir tak? Cerita dulu. Belum. Apa sih pula? Pengalaman saya macam ni, bila kita tak ada, ini bukan pengalaman saya first puasa, tapi macam bila kita dah ni, kita mestilah ada rasa macam penatnya puasa. Even kita dah besar, kita rasa penat kan. Betul. Bila kita kecil tu, kita macam susah sebab kita banyak makan kan. Okay, bila dah jam 6, dan saya dah jam 6 ni, daripada bangun pagi yang indah, nak mulakan hari yang baru, saya turun dah bawah kan. Macam, jom kita mulakan hari yang baru, kita tengok TV. Bila saya turun kat tangga, dah nak tangga ke berapa saya tak tahu, tiba-tiba saya bawa ayam goreng. Saya bawa ayam goreng, saya macam ayam goreng ni waktu first puasa lah? Bukan first puasa, ada banyak dah sebenarnya, tapi ni pengalaman paling pahit lah. Saya turun tu saya rasa macam ada ayam goreng. So saya fikir macam ini hari puasa ke hari biasa macam tu lah. Betul. Lepas tu mak saya masak ayam goreng dengan spaghetti carbonara untuk adik. Allah. Untuk adik yang belum besar.
Lepas tu saya pula kadang-kadang lah perangai macam sikit-sikit. Saya adalah benda-benda kita semua pernah mengalami Sedikit lah. Lepas tu saya adalah petang tu dah nak berbuka dah pun. Saya senyap-senyap saya pergi dapur curi sikit ayam goreng. Allah. Selama ini Ini mencabar betul je. Masa masa lebih. Bila curi ayam tu saya cakap, oh nikmatnya. Lepas tu bila nak buka puasa tu, tiba-tiba Insaf nak buka. Sabar. Sabar, saya potong dulu. Tiba-tiba ada salah seorang family saya tanya, Maya, macam tak lapar je. Macam okey je. Lepas tu macam, tak adalah, meditate lah. Puasa kan. Mestilah puasa lapar dan dahaga, betul tak? Jangan lapar, dahaga, sabar, sayang kan. Lepas tu, Lepas tu, Lepas tu sebenarnya, lepas tu tiba-tiba dia orang cakap macam, oh sebenarnya nampak je curi-curi ayam kat bawah, kat atas meja. Lepas tu dia macam, oh my god. Itu je lah pengalaman saya. Sebenarnya cerita ni sama macam salah seorang adik keluarga saya. Tapi tak payahlah cerita, okey? Kita teruskan, adik keluarga. Okey, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Okay, so kita dah dengar. Next kita nak dengar pada Sofia pula. Okay, Sofia. Kita kan student kan. Kita ada lari daripada jadual sekolah yang padat. So, pernah tak tiba-tiba lah masa puasa tu jadual kita clash dengan ada exam? Pernah kan? So, apa yang pengalaman lah Sofia sepanjang exam semasa Ramadan ni? Apa yang mencabar sikit dengan Ramadan ni? Kalau yang mencabar bulan puasa waktu exam ni, okay. Saya ni jenis yang dengan air ni tak boleh dipisahkan tau. So, bila exam, kan kita ada paper-paper yang sangat mengantuk. Contohnya paper BM, kena buat karangan, berapa beratus perkataan tu, yang sedap-sedap terlelap. So, kita kalau saya lah, saya kena ada air waktu exam tu sebab untuk bagi diri segar balik daripada ngantuk tu. Tapi bila bulan puasa ni dia jadi struggle sikit sebab tak ada air. So macam kalau exam yang mengantuk tu kena kuatkan diri untuk buka mata seluas-luasnya lah. Tapi pernah lah sedar-sedar lagi 20 minit exam dah nak habis. Betul. Masalahnya karangan baru separuh. So itulah pengalaman yang struggle waktu exam. Betul lah tu. Biasalah tu. Sempat lah habiskan dah. Result okey. Alhamdulillah. COA kan? Betul lah. Okey, kita macam lagi topik. Okey. Seterusnya kita tanyalah dekat Adina pula. Kita tanya lagi kan? Okey. Adina pula. So Adina, saya puasa mesti kita ada pengalaman yang manis, yang pahit, yang masam. So, Masin apa pengalaman Alina berbuka yang paling Alina rasa paling Alina memorable lah, paling manis. Paling manis. Kan paling masam. Kalau bagi saya lah, kalau pengalaman selama puasa ni yang paling manis adalah waktu berbuka, first berbuka waktu form 1. Biasalah era-era harga isu kan. First puasa dekat Sultan and first bilik yang gerak nak balik tu. Nak balik tu hujan lebat, memang lebatnya lebat. Tapi bazar still ada tau, ada orang still berniaga kan. So waktu on the way nak balik rumah tu, mama tanya Ana nak apa-apa tak kat bazar. Lepas tu bila saya fikir balik, kalau nak pergi bazar sekali memisahkan pasal hujan lebat kilat apa semua. Saya tak nak dah apa tak kena misahkan apa sekarang. Lepas tu mama pun okey, kita balik rumah tu siap-siap semua kan. Turun daripada tangga tu masuk dapur, ya Allah, atas meja tu ais Thailand sedap. Memang fresh dari bazar abah belikan. Mama juga masak ayam masak lemak mangkuk besar tu. Dalam tu semua empat tulang. Tak ada empat isi pun. Ingat empat tulang. Drumstick ada empat dalam tu. Drumstick ada empat. Lepas sekali dengan sambal. So memang waktu saya rasa macam walaupun hujan lebat apa semua, abah belikan apa semua. Lepas saya cakap tak nak tu. Lepas tengah makan-makan ni,
Lepas tu dah lepas maghrib tu lah makan-makan apa semua. Tiba-tiba ada orang ting-tong tau. Ting-tong kat je. Kalau cik. Atuk, nenek, cousin-cousin semua datang. Oh, Sebenarnya sama-sama ada raih first kan? berbuka sama-sama. Macam tu. So waktu tu saya rasa bersyukurlah dalam lahir kat keluarga yang macam ni. Itu yang saya rasa momen saya tak akan lupakan lah selama saya puasa. Dah, sampai masa. Jangan nangis. Anas nangis dia orang mama tadi. Ada. Tapi sedih lah cerita dia macam mengguris hati. Aku rasa menyentuh hati. Menyentuh hati. Salah. Puasa ni ayat macam lain Penat. Itulah tu. Okeylah. Jadi ini saja segmen kita yang pada hari ini, iaitu Double Trouble on Air. Jadi kita akan terus ke segmen seterusnya. Jadi stay tune. Bye. Sesi One Day One Nasihat. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke segmen kita sekarang, iaitu One Day One Nasihat. Jadi hari ni kita akan bacakan satu nasihat daripada seseorang. Dia letak nama dia Takoyaki. Boleh pula letak nama Takoyaki tengah-tengah lapar ni. Okey, tak apa. Okey, jadi mari kita dengarkan sama-sama nasihat daripada Takoyaki. Jadi nasihatnya berbunyi, berebutlah mengejar malam Lailatul Qadar dan buat amalan sebanyak mungkin, sebab tarikh kita satu je, iaitu masuk syurga. Okay, jadi saya sendiri pun sangat setuju dengan nasihat yang diberikan oleh Takoyaki. Sebab bulan Ramadan ni kan di mana bulan Allah gandakan setiap amalan ibadah yang kita buat. Jadi marilah kita sama-sama muhasabah. Kita cuba usaha untuk perbanyakkan amal ibadah kita waktu bulan Ramadan ni, sebab target kita satu je, iaitu nak masuk syurga. Okey, itu sahaja One Day One Nasihat pada hari ini. Bye. Siap pun. Jangan sedih. Jangan lapar. Jangan lupa tak dengar kami setiap hari tau. Layan je. Bye.